Assalamualaikum dan selamat malam ataupun selamat pagi dah. Saya Arsap. Saya berasal daripada Kota Terengganu. Tujuan saya buat video ni, saya ingin memohon sedikit sumbangan daripada rakyat Malaysia yang berada dalam Malaysia ni lah, mana-mana saja. Saya ingin memohon sumbangan sedikit kewangan untuk saya melasarkan hutang alung. Saya terjebak dengan hutang alung lebih kurang sebanyak 12,000. Saya kata 12,000 tu bukannya ni, tapi banyak. Saya terkena dengan 19 orang ejen yang menawarkan pinjaman tersebut. Pada masa sama tu saya masih terambil tu kerana saya memerlukan sumber kewangan, sebab saya cuba membuat pinjaman di agensi-agensi yang berlesen, semua tak bagi, tak lepas. Jadi saya terambil. Jadi sekarang ni saya tertunggak dah baru dalam 5 hari dah dengan hari ni. Lepas tu yang esok pun ada lagi yang saya perlu bayar. Mungkin saya takkan dapat bayar. Jadi saya ingin memohon sumbangan sikit kepada yang ada dalam YouTube ni. Kau boleh bantu saya. Nanti saya sertakan dengan nombor akaun dan juga nombor bank dan nombor telefon. Sekiranya yang mana ingin berhubung direct, boleh. Minta jasa lah, sebab saya dah butuh dah nak cari duit untuk lansaikan hutang dia orang. Sebab dia orang yang mana yang dah lepas tarikh tu tak lama, baru 4 hari. Ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, yang ada hari ni saja dah cuba mengugut untuk membuat kacau di rumah dan juga mengganggu lah keluarga. Sedangkan keluarga saya sendiri pun tak tahu lagi yang saya berhutang. Jadi saya takut juga, sebab saya sekarang ni tengah bekerja. Jadi tak tahu nanti tiba-tiba dia datang rumah buat kacau. Dengan keadaan mak saya tak apa sihat, bimbang juga. Nanti saya sertakan nombor akaun dan juga bank lah, dengan nombor telefon sekali, dengan nama saya sekali. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan selamat malam. Semoga ada sinar untuk saya menapah balik. Terima kasih.